Kemudian Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back to Yusuf Siaman Kari. Alah semalam boleh tengok game Arsenal. Tak boleh nak tengok serentak game Liverpool, tapi yelah, kalau kau tengok memang dia akan tunjuk highlight apa-apa saja update setiap gol ke, ataupun conceding ke, ataupun foul, penalty dan sebagainya. Dalam banyak-banyak unexpectancy yang berlaku is PSV hanya Liverpool kat Anfield tu sendiri mat. Kita dah nampak dah, dah kena henyak PSV last season, tak expect season berlaku sekali. And ni adalah PSV yang last season tu Arsenal punya doang. Yang Gichenko skor gol terakhir dia. And aku dah out of words untuk Liverpool. Mungkin kau boleh komen apa pendapat kau, dan kenapa kau rasa Liverpool struggle sekarang. Like honestly, kalau kita cuba analyse, the only logical reason, sebab kau nak faham Arsenal menang last season trophies kan. So the only logical reason yang aku nampak adalah diorang hilang terlalu banyak player, diorang masuk pun terlalu banyak player. Jadi season pertama City dulu, ingat tak, masa zaman City baru nak naik tu, sama Robinho semua tu, diorang hilang terlalu ramai player, diorang sign terlalu ramai player. Di kala mana manager tersebut belum betul-betul lagi dapat get used to the new team. And aku tahu berat untuk orang terima sebab dia ada pre-season dan sebagainya. So expectednya sepatutnya masa tu dah cukup kan. Tapi result telah menunjukkan yang mana aku tengok, cara untuk aku simplify senang je. Aku tengok players tak buy into the managers punya tactical dan ideas dalam season ni. Kau tengok sendiri lah macam mana play tu react, body language lepas concede. Kau tengok sendiri dalam game ni macam mana play tu sendiri punya keinginan untuk menang every single time concede. Sebab kau kena faham, this is Anfield, kau bukan main away, kena henyak dengan best team in the world pun bro. Liga Eredivisie ni tak masuk pun dalam top 5 leagues in the world, and dimalukan sebegini 4 biji bro. Champions League night, aku kesian. Aku rasa slot patut dapat masa sampai at least bulan 1. Tapi result macam ni bro, tak, ni bukan result Liverpool Football Club. 9 kekalahan dalam 12 game, ni relegation punya form. Come on lah guys. Aku ulang sekali, 9 kekalahan dalam 12 game. Players, Mamadashvili could do better. Van Dijk, mana pergi Van Dijk sebelum ni. Tapi tak terkejut sebab memang dia pernah tu krepok bro. Zaman dia masuk pada Soton tu zaman bila. Bukan nak cakap bila kau tua ni kau tak boleh nak perform. It's just that bila kau dah tua ni, kau punya reaction time slow, sampai dapat penalty semua, benda-benda macam ni lah. Tapi leadership tak siapa sangsi. Boleh je kau jadi player yang tua. Sebab kau faham, tak semua orang jadi Thiago Silva main sampai tua first 11. Boleh je kau jadi the second choice kan. Tak ada masalah pun, tak malu pun. Sebab result kebelakangan game ni pun dah menunjukkan dia ada masalah yang lebih deep daripada krisis tu sendiri, iaitu relegation form dah. Aku ulang sekali, relegation form untuk Liverpool yang berbulan title. Aku tak pernah tengok lagi tim jatuh jauh macam ni amat. Zaman Mourinho kena sack pun tak teruk macam ni, lepas menang dengan Chelsea. Cash usaha tapi not good enough. Center back pairing banyak aku tak nak sembang lah. Korang boleh analyse ni. Midfield bro, diorang hilang Elliot, diorang hilang Diaz dan Jota. Aku tak expect sedalam ni impact kepada tim. So nampak sebenarnya siapa yang selama ni membawa tim to the next level kan. Yes, aku tahu ramai orang akan target Salah pasal defend bro. Last season pun bukan kerja dia defend, tapi boleh je dapat result. And dia belum pergi AFCON lagi, aku jam. Mungkin ramai orang happy lah sebab dapat tengok banyak lebih Federico Chiesa. Tapi diorang boleh menang last season tanpa Chiesa kan. Aku macam tahu kuat Chiesa quality, tapi aku tak tahu adakah dia adalah jawapan untuk terus dapat result, untuk bawa team to the next level. Adakah enough? Yang tu aku tak sure. And then kalau kita tengok lagi dia punya attack bro, Gakpo je sentiasa mencuba. And the best player on the pitch yang aku rasa kalau kita terpaksa pilih lah is Sobo je. Sobo je player yang aku rasa macam aku tak nak target. Sebab keinginan dia fight for the ball, fight for the team, chance after chance. Tengok dia tak boleh pakai team dia tak yakin dengan team dia. Teammates dia sendiri rembat bro. Tak tahu sejauh mana kejatuhan Liverpool kita dapat saksikan. But speechless. 9 kekalahan. Aku rasa kau kena faham, bulan 12 ni game after game tau. Dah tak ada international break bulan 12 ni. So kalau kita fikir logically, diorang memang kena push through betul-betul dapatkan momentum result. Sebab kalau diorang bawa momentum ni ke next game sampai hujung season, hujung tahun, aku rasa diorang akan dapat kekalahan dan 5 loss in the next 10 games. Tak terkejut, tu paling gempak. Kalau paling teruk mungkin 6 kalah 7 kalah bro. Yeah.
There's no point to analyse tactically pun Liverpool ni, sebab aku rasa masalah dia lebih dalam. Ada something wrong dengan dressing room ni aku rasa. Sebab macam korang nak cakap pasal mentality champion, semua ni patut at least diorang ada certain keinginan dalam diri untuk tak nak malukan Disney dan malukan team. So diorang sini jadi that diorang apa panggil, game changer. Mana ada game changer, so Bozlai je aku nampak mat. Slot kena berkeras sikit lah, sebab aku rasa kalau Klopp yang ada pun takkan jatuh macam ni teruk lah. Mana ada Klopp jatuh macam ni teruk mat. 9 kekalahan lap 12 game. Ni dah macam Ipswich lah.